Tapi tuan-tuan, ibu-ibu, jangan terkejut, kerana walaupun Uwais tidak dapat bertemu dengan Nabi dan dapat gelaran sahabat, tapi Uwais pernah disebut oleh Nabi depan sahabat. Nabi pesan kat Sayyidina Umar, Nabi pesan kat Sayyidina Ali. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ni siapa? Ini orang yang dijamin syurga dah. Ini sahabat yang akbar, sahabat-sahabat yang besar. Nabi pesan kat Sayyidina Umar dengan Ali apa? Wahai Umar, wahai Ali, nanti ada satu musim haji, ada satu orang lelaki yang dia baru sembuh daripada penyakit kulit dia, penyakit sopak dia ni, dia akan datang buat haji dengan mak dia. Kalau jumpa dengan dia ni, namanya Uwais Al-Qarni ni, kau minta doa daripada dia. Tuan-tuan, pelik, Sayyidina Umar ni dijamin syurga, sahabat Nabi. Sayyidina Ali ni sahabat Nabi, tapi kenapa kena minta doa dekat yang bukan sahabat ni, Uwais Al-Qarni ni? Kerana ibu-ibu, Uwais Al-Qarni hidupnya dikorbankan hidupnya untuk jaga mak dia. Dan kenapa doanya makbul? Kerana tangan yang menjaga seorang ibu adalah tangan yang akan jadi satu tangan yang mustajab apabila dia berdoa kepada Allah. Sebab itulah musim haji apabila Uwais Al-Qarni datang, Umar, masa Nabi dah wafat, Umar datang, Ali datang tanya, engkau ke Uwais Al-Qarni? Ya, saya Uwais Al-Qarni. Wahai Uwais, doakan kami supaya Allah ampunkan kami, doakan kami supaya kami masuk syurga. Uwais pun pelik, kenapa pula aku? Kamu ni kan Umar Al-Khattab, kamu ni kan Ali karamallahu wajhah, kenapa aku doakan? Kerana Nabi pernah pesan, kalau jumpa engkau ni, kami kena minta doa daripada engkau. Sebab tu ibu-ibu, hati-hati dengan tangan yang menjaga ibu ni. Hati-hati dengan tangan yang menjaga ayah dia. Tangan yang dia mandikan mak dia, tangan yang dia cuci najis mak dia, itulah tangan yang kalau dia angkat berdoa, Allah mustajabkan doa.